Volvo V40 Q5 upgrade Apple CarPlay interface sekali dengan 360 camera. Ini original sistem dia. So media dia hanya boleh main CD, USB, iPod dengan Bluetooth, lagi radio. Saya ni hantar kereta dekat kita Drex untuk upgrade Apple CarPlay interface system. So lepas upgrade sistem ni, kita punya phone boleh keluar dekat sini. Certain apps boleh pakai dekat screen sini, macam Waze, Spotify, Radio Shop apps, Map, dan juga music app lah. Dengan sistem ni lagi senang masa kita driving. Kita boleh tengok map kat screen sini, dan juga lain-lain entertainment. Selain daripada Apple CarPlay ni, kita upgrade juga 360 camera system. Sistem ni masa kita reverse, dia akan tunjuk ini view belakang. Lepas tu masa kita bagi signal pun dia akan tunjuk kiri kanan. Dan 360 view ini lagi senang dan selamat masa kita parking. Sesiapa pakai kereta Volvo ada minat nak upgrade Apple CarPlay system dan juga 360 system ni, boleh datang kita punya kedai Drex.